pakai double XL. Lepas tu ustazah kena pakai, bagi ketat kan. Dah ketat-ketat. Lepas tu buat macam ni. Ya, cik sampai on rin, hai. Macam tu. Oh, kena teran sekuat. Ya. Teran sekuat hati sampai terkeluar, sampai terkencing. Orang kata apa, dia biar keluar dua-dua sekali. Dia dah keluar tu kan. Baru lega. Betul ustazah. Macam tu lah cerita dia. Miss, I miss. Ingat tau ustazah, ustazah kena ambil double XL tau ustazah. Ustazah kalau ambil XL, XL tak cukup nak teran tu. Sebab banyak ni ustazah. Kalau teran dia keluar semua sekali. Satu baldi ustazah. Betul. Ha, tak cukup kalau beli yang kecil-kecil. Takut tak muat. Nanti apa tu, nanti kotor pula. Oh, macam tu saya dah pakai pampers dah sikit. Saiz XXL. Okay. Sekarang ni Ustazah ikut apa saya cakap. Ustazah letak phone kat depan tu. Ustazah ikut saya meneran macam ni. Okay, kita teran sama-sama. Kalau ada benda lagi bagus. Sebab Ustazah dia kena pegang something tau. Macam pegang tiang ke kan. Ustazah buat macam ni. Masuk. Ustazah jangan gelak tau. Ustazah jangan gelak macam saya. Sebab saya memang suka gelak. Saya mudah terhibur Ustazah. Minta maaf lah sebab saya gelak Lepas tu, buat macam ni. Kuat hati. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Betul Ustazah, baca bismillah dulu. Maafkan saya Ustazah. Saya tak baca bismillah, maafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dah ke Ustazah? Dah ke? Dah buat ke? Dapat tak? Keluar semua tak? Kalau tak keluar lagi Ustazah, Ustazah menunduk macam ni Buat macam gitu. Biar dia orang kata lawas kan. Kalau kita buat macam ni dia jadi lawas tau. Dia tush, macam tu. Macam peluru. Macam tu lah. Dah keluar dah. Sikit je abang cakap macam ni push. Oh. Betul lah tu. Okey lah. Okey lah. Rasa sekarang macam mana? Tengok tengok ada hijau-hijau tak Ustazah? Kalau hijau-hijau kira kira bagus lah tu. Orang kata kalau warna hijau. Hmm.